Okey, Assalamualaikum cikgu. Kita dah sampai ke sempadan Johor. Apa nak cakap pada rakan-rakan yang sedang mengikuti apa yang cikgu jalan kaki ni? Okay. Pertama sekali, sangat meletihkan. Saya pun tak sangka dia letihkan ni. Tapi terima kasih pada doa dan harapan semua orang. Tanpa iltizam sebenarnya, saya dah rebah semalam ni. Dan saya ucap terima kasih kepada semua. Satu je saya nak beritahu, kan? Sebenarnya, untuk melawan rejim, yang penting ialah iltizam dan kekuatan semangat dan kesungguhan. Bukan cerita ada dana, tak ada dana apa semua, kan? Dan kan itu juga saya meminta ataupun dia sebenarnya kita pasukan yang perlu kuat menjuarai isu rakyat. Dan hari ini yang antara menjadi kekuatan saya ialah saya jumpa terlalu ramai orang. Ada sahabat-sahabat daripada Shah Alam pun datang, sahabat daripada jauh pun datang satu. Ada orang-orang kampung yang keluar, yang ikuti siarannya apa semua. Di masjid tadi ramai yang menunggu, yang beli makanan dan sebagainya. Saya rasa sangat terharu. Itu ialah harapan rakyat pada orang politik. Jangan khianat, kan? Hanya kau nak menjilat, kau nak mengampu, kan? Rakyat mengharapkan kita semua. Okey cikgu, terima kasih. Minum dulu, minum dulu.